So ini adalah skuter SYM ADX-TG version adventure lah. Okay, versi adventure punya. Rasa ringan gila walaupun berat dia 213 kg. Kuat Boleh main area mana? Okey. Bismillah. Alright guys, Assalamualaikum, selamat morning. Pukul 11 lebih dah, pukul 12 dah. Morning apa je. Alright, kepada yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Okay, sekarang ni aku tengah on board SYM ADX-TG 400. Baik siap. Mantap. Hari ni dapat test ride akhirnya. Setelah lama aku menunggu masa untuk dapatkan test ride motor ni. Test ride je lah, tak test top speed lah. So kita nak feel je, nak rasa dia punya respon enjin dia. Tak adalah tinggi mana motor ni. Okey, Bismillah. Okey, respon throttle dia memang baik lah. Pick up dia memang bagi aku agak tinggi juga ni. Aduh. So aku tak dapat nak test jauh-jauh. So kita try corner dia macam mana. Baik Nice Show. Memang mantap. Style gila lah. Gentle style. Macam bawa motor Kapcai biasa lah, motor yang berantai. So ini adalah skuter SYM ADX-TG version adventure lah. Okay, versi adventure punya. Rasa ringan gila walaupun berat dia 213 kg. Tapi kita bawa macam motor Kapcai tu biasa. Dia punya handling dia ngam. Nice gila handling dia. Selesa lah bagi aku. Lepas tu seat dia pun macam mana nak cakap memang ada ruang yang selesa, lebar, comfort. Braking ni pun malu pasal dia ada ABS. Okay, depan belakang ada ABS. So nanti aku cerita lebih-lebih dekat dekat kedai nanti. Aku tak nak cerita sekarang. Kita nak rasa dulu. Baik.
Tapi kita tak boleh rasa dia macam skuter yang bila pulas rasa smooth lah. Dia rasa ada vibrate sikit. Mungkin sebab dia pakai rantai, maybe. Dia tak pakai belting tau, dia pakai rantai. Side mirror dia ni pula. Okay, kita return balik. Kita tengok cara nak belok senang tak. Motor ni 213 kg tapi tak rasa berat tu. Aku boleh handle macam motor LC je aku bawa. Atau dia punya ruang kaki ni banyak luas lah. Luas sangat-sangat. Sini boleh letak, sini boleh letak. Okay, tak ada hal punya. Windshield dia pun tak direct ke, apa orang kata, tak direct ke badan. Okay. Meter dia time tengah hari ni, tengah panas ni pun nampak cerah. Nampak nombor-nombor dia, indikator dia nampak lah semua. Lepas tu dia punya apa display dekat handle ni, apa kill switch, starter, apa lagi, signal, apa semua sangat simple. Sangat simple. Lepas tu button minyak, button start kat sini, button seat, sangat simple. Tak serabut lah. Tak complicated. Okay. Signal bunyi kuat betul. Motor ni nampak macam tinggi tapi tak. Aku rasa zone test 368G lagi tinggi. Memang syok. Aku tahu kenapa orang ramai beli motor ni. Rasa macam bawa motor biasa je. Dia tak berat walaupun dia 213 kg. Gentle loh. Respon power dia pun syok tau. Dia rasa sporty lah. Cornering pun memang A lah. Tak ada rasa goyang-goyang langsung. Nice gila. Gentle nice. Ni jalan adventure kan. Kita try jalan adventure. Off-road sikit. Aku bisa jatuh ni. Okay lah. Best. Syok. Tok dia gila lah. Sedap. Okay. Ni matikan. Macam tu je. Nice. Alhamdulillah. Okay, tu saja ringkasan test ride aku. Okay lah ni. Best. Okay guys, alright, tadi aku dah test ride. Memang mantap, marvelous. Memang nice gila. Ini adalah motor idaman aku tau. Selepas Tracer GT, Tracer Night GT, aku macam agak susah lah, mungkin lambat lagi lah kan.
Jadi aku punya pilihan skuter SYM ADX TG 400. Okay, memang aku dah riki lama dah daripada tahun lepas lagi motor ni. Jadinya hari ni aku dapat test ride. Memang mantap. So kita walk around dulu. Okay, walk around dulu. Oh, nice. Memang ngam. Jadinya motor ni ada 3 color. Tak silap aku, ada warna grey, putih dengan hitam. Okay guys, aku rasa ramai dah review motor ni, tapi aku nak review juga okay, dengan cara aku. Okay, first kita macam biasalah, mesti engine dia dulu. Engine dia pakai 1 silinder lah, and 399cc. Okay, 439 lah, lebih kurang lah. And single overhead cam, liquid cool. Lepas tu horsepower dia dalam 34 ke 35 horsepower lah, macam tu lah. And then torque dia memang tadi aku dah bawa, memang tinggi. Memang pick up dia kuat lah. Torque dia memang tinggi, 37.2 Nm torque. Lepas tu dia tak pakai belting macam skuter-skuter yang lain. Dia pakai rantai. Tengok ni, pakai rantai. Dia pakai rantai man. Jadi dia punya power delivery dia memang lagi cepat lah sebenarnya. Okay, berbanding dengan motor skuter yang lain yang pakai belting. Okay, lepas tu aku nak cerita pasal dia punya saiz tayar dia lah. Saiz tayar dia depan 120 70 15. Nampak ni? Okay, belakang dia 150 70 14. Nampak tak? Okay, depan biasa lagi besar daripada belakang lah. And then dia ada ABS. Okay, ada ABS. Disc brake belakang dia saiz 233 mm. Depan dia tak silap aku 275 mm pun ada ABS. Okay, caliper SYM. Nampak tu kat sini nampak ada base traction control system, TCS. Okay, lepas tu berat motor ni. Okay, aku tadi banyak sangat mention pasal berat ketak motor ni. Memang tak rasa berat langsung lah, walaupun berat dia 213 kg. Tak berat, memang tak berat. Rasa macam bawa motor Kapcai. Gentle juga. Aku bawa motor motor Zontes 368G, rasa berat. Lepas tu bawa QJ motor 350 pun rasa berat. Bila kita nak bawa ataupun nak turunkan motor ke kan, rasa berat. Tapi ini tak, rasa ringan. Okay, lepas tu kita kat sini boleh nampak dia pakai upside down fork. Nampak? Ngancam upside down fork. Exhaust dia nampak agak terpacak. Okay, exhaust dia agak terpacak sikit. And then adalah beberapa isu sekarang ni pasal pilion akan rasa panas lah dekat bahagian kaki. Macam tu lah. Okay, pasal dia terlalu ke atas kan, tiap belakang ni. Alright, jadi lampu dia semua pakai LED. Okay, semua pakai LED, depan belakang semua pakai LED. Alright, jadinya dia punya windshield dia manual je. Bukan manual, dia statik lah. Dia statik kat sini, tapi boleh adjust. Dia boleh adjust. Boleh adjust ni, atas bawah, tapi manual lah. Okay, so kat sini handle dia punya setup dia memang agak simple, tak complicated. Okay, kat sini ada keyless switch, starter,
Lepas tu ada high beam, low beam. Sini ada dia punya apa, button apa, high beam. Lepas tu ada horn, signal. Ini untuk setting dia lah, setting apa-apa dekat meter lah. Right. And then dekat sini ada charging port. Charging port, satu charging port. Okay, start dia, button start dia sini tau. Mudah je. Tengok nampak? Panas ni. Okay, buat sekali lagi tengok meter dia. Cantik. Meter dia multi color lah. Tapi kecil je meter dia ni, tak besar mana pun. Tapi at least dia ada bateri punya indikator, minyak dengan mileage. Tu je lah. Okay. So dekat sini, dekat mana dia punya ni? Okay, dekat sini kita boleh tengok dia punya boot dia. Boot dia besar juga. Buat kat depan. Silap. Oh, okey. Dia depan, bukan belakang. So kat sini ada ni apa ni, bateri dia. Bateri dia. Ruang dia ni muat lah untuk satu helmet full face. Dia punya kapasiti dia 32 liter je. Okey. Okey, kat sini pula minyak dia. Okey, kita tengok button minyak dia function ke tak. Mantap, ada spray kat sini. Okey, ni kunci dia. Smart key. Okey. Simple gila. Ni tangki dia. Tangki dia 13 liter. Boleh pergi, kalau tangki penuh full tank lah, full tank boleh pergi 300 ke 380 km untuk setiap perjalanan lah. Tengoklah cara korang bawa macam mana. Based on cara korang bawa juga. Okay, tak boleh nak kata apalah, subjektif lah benda tu. Okay, so top speed motor ni adalah yang dah try. Aku rasa korang boleh check dekat mana-mana apa, influencer atau YouTuber yang lain. Dia orang mesti ada test. So top speed dia boleh dapat dalam 150 ke 160 lah. Okay, sebab dia punya pick up dia memang kuat. Torque dia tinggi lah. Torque dia memang tinggi, walaupun dekat RPM rendah. RPM dia dalam 5,500. Macam tu orang dah boleh rasa lah dia punya torque dia lah, punya pick up dia. Okay, jadi motor ni dia ada keunikan dia. Pasal kalau korang nak tahu, enjin dia terletak pada tengah-tengah. Okay, kat sini lah, nampak ni, kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah. Unik dia tu lah. Lepas tu dia pakai rantai. Okay, tak macam motor skuter yang lain macam aku cakap tadi. Okay, sebab tu dia lagi stabil, lagi seimbang. And bila bawa tu rasa macam lagi sporty lah. Motor ni kesimpulannya dia lebih sesuai kepada bawa jenis macam touring, jalan yang macam off-road sikit ke kan. Jalan jauh memang ngamam, memang berbaloi-baloi lah. Okay, jadinya harga dia aku tak pasti harga dia sekarang ni berapa. Tapi dengarnya aku banyak dah Riki sampai ke utara, aku Riki harga dia. Harga asal dia 29888 kot, tak silap aku. Tapi harga sekarang memang aku pun susah lah nak cakap kan, pasal benda tengah hype. Okay, sampai ada yang 35. Baru ni aku ada dengar sampai 39, dekat 40k. Kau rasa macam mana? Dekat 40k dia orang jual. Masuk insurans, rotek apa semua bagai kan. Memang gila lah, motor ni memang tengah hype gila lah. Okay, lagi tak ada apa sangat yang aku nak ceritakan pasal motor ni. Okay, nak tunjuk lampu dia pun tak berapa
Nampak sangat. Okay, aku try lah. Stand. So, bunyi exhaust dia. Exhaust dia bunyi garang tak? Okay. Garang tak bunyi dia? So lampu, signal, sekejap bagi dia tak ada hazard light. Okay. Ini lampu dia. Tak tahu korang nampak ke tak? Harapnya nampak lah. Signal dia LED. Lampu dia semua LED. Okay. Windshield dia pun sangat membantu lah. Walaupun nampak macam rendah, tapi membantu bila kita tengah cruising. Okay. Ini lampu belakang dia. Tak nampak sangat lah. Ni tengah siang gila ni. Okay. Daripada segi design dia memang sporty, ada futuristic punya design lah. Nampak lah. Kat sini ada cover apa panggil? Handguard. Okay. Kita dah bagi lah. Tinggal pasang crash bar sikit, tambah spotlight. Nampak lagi garang. Memang ngam. Okay. Aku tak ada nak cerita banyak pasal motor ni. Sebab motor ni pun dah lama launch dah. Okay, korang boleh tengok mana-mana konten yang lain. Okay. Dia punya seat, nak kata keras pun tak, lembut pun tak. Dia sesedap rasa je. Senang, mudah. Okay. Jadi itu saja daripada aku tentang SYM ADX-TG 400 daripada SYM, motor idaman ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita dapatlah memilikinya. Right, itu saja daripada aku. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Dan kalau korang nak beli motor ni, korang boleh pergi ke CF Motor dekat Jalan Sena 2, Samarinting. Okay, mantap. Bye bye.